Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari Rabu ini, sebelum kita pergi kepada berita politik, kita pergi dulu kepada berita korporat tanah air, tuan-tuan. Di mana berita pada pagi Rabu ini, negara digemparkan dengan pendakwaan terhadap beberapa orang. Antaranya bekas CEO UBB Investment Bank. Yang katanya terlibat penyalahgunaan kuasa penipuan sebanyak 139 juta ringgit. Jadi kalau saya baca di sini The Age Malaysia berita hari ini, former UBB Investment Bank Limited CEO has been charged with cheating a senior executive of UBB Amanah Berhad. Dia menipu senior executive UBB Amanah. UBB Amanah tu dia punya parent, tuan-tuan dia punya parent tu CEO dia perempuan. Tapi yang didakwa ni lelaki. Nama kita tak payah sebut lah, tuan-tuan. Nama tak payah sebut lah. Dituduh menipu pada September 2025. Kira-kira setahun lepas dah. Di Desa Seri Hartamas. Di UBB Investment Bank di Desa Seri Hartamas. Desa Seri Hartamas ni memang banyak harta, memang banyak emas, tuan-tuan. Sebab tu namanya Hartamas. Sekali tipu 139.89 juta ringgit. Kira-kira 140 juta lah senang. Sekali tipu. Memanglah jumlah tu besar. Yalah. Sebab dia pun duduknya di desa Seri Harta dan Seri Mas. Memanglah, situ tempat kumpulnya harta dan tempat berkumpulnya emas, tuan-tuan. Beliau, lelaki itu telah didakwa menipu Aida Azura Osman, CEO atau MD UBB Amanah. Melalui surat bertarikh 18 September 2025. Petuduhan dibacakan di Mahkamah Session di hadapan Hakim Azura Alwi. CEO itu bertugas di Bank UBB itu dari Januari 2022 sehingga Jun tahun ini. Makna baru 2-3 bulan dah berhenti, tuan-tuan. Daripada 2022, 22, 23, 24, 25, 26, 4 tahun setengah lah dia jadi CEO situ. 22, baiklah. Kira sebelum Anwar jadi Perdana Menteri lah. Anwar jadi Perdana Menteri hujung November 2022 kan. Dia jadi CEO di situ Januari 2022. Dia telah menasihatkan Aida untuk membuat pembayaran berdasarkan kepada nasihat yang diberikan oleh firma guaman Kasim Tadin Y&Co. Di mana dia bertentangan dengan nasihat yang sebenar oleh firma itu. Beliau didakwa menipu di dalam jadual pembayaran itu melalui surat Disbursement Advice on Islamic Property Financing under Baik Bisaman Ajil BBA.
Islamic instrumen ini tuan-tuan. Lagi Islamik lagi kena berhati-hati. Lagi Islamik lagi kena berhati-hati tuan-tuan. Lagi Islamik kadang-kadang lagi banyak penipuan yang berlaku. Serupa jugalah sukuk bond yang diterbitkan untuk apa itu Max 2 kan. Yang Abu Juling didakwa tu tuan-tuan kan. Beliau kan. Sukuk tu beliau. Islamic bond tu. Sukuk nama dia. Jadi lagi Islamik lagi kena berhati-hati. Lagi banyak menipu. Macam ni banyak bersamaan ajen. Islamik tapi menipu tuan-tuan. Menipu apanya kalau Islamik? Islamik apanya kalau menipu? Macam itu maksud saya tuan-tuan. Peguam tu tak keluarkan nasihat sebegitu. Tapi dia yang kata peguam tu suruh bayar. Jadi Aida pun bayarlah. Aida ni pun satu hal juga kan. Kau tercek lah dengan peguam Kasim tu. Hingga menyebabkan Aida membayar RM139,891 RM139,891,776 kepada Ilmu Higher Education Sdn Bhd. Ilmu Education Sdn Bhd ni dekat nilai yang mana pada hari ini juga CEO ilmu itu didakwa juga ini menggelakkan wang atau pecahan amanah. Universiti ilmu dinilai tu tuan. Dia ilmu pun dia je ILMU bukan ILMU. Beliau dituduh di bawah Seksyen 420 kerana kesesaan yang membawa hukuman penjara antara 1 hingga 10 tahun. Sebatan dan denda jika bersalah. Kemudian peguam UBB Johan Mohan memohon supaya hakim mengeluarkan perintah supaya perkara ini tidak dibincangkan oleh media. Sebab takut mencemarkan nama bank itu. Tetapi Hakim Azura berkata ia adalah kepentingan awam. The public has a right to know there is no such thing. The application is denied. Bermakna media boleh melaporkan sebab permohonan itu peguam UBB itu Johan Mohan ditolak oleh Hakim Azura lah. Di mana? Baru-baru ini, bank itu juga telah didenda sebanyak 10 juta ringgit oleh Bank Negara Malaysia dan juga Labuan Financial Services Authority kerana gagal membuat laporan transaksi yang meragukan. STR lah, Suspicious Transaction Report. Gagal membuat laporan transaksi yang meragukan kepada Bank Negara dan Labuan Financial Services Authority antara 2023 dan 2024. Dan UBB telah pun membuat pembayaran 10 juta denda itu, kata Bank Negara. Jadi ini berita korporat tuan-tuan. Jadi UBB Investment Bank ini dia berpusat di Labuan. Dia berpusat di Labuan ya. Dan dia ada ofis. Kalau ni Seri Harta Mas tadi tengok ofis apa Seri Harta Mas tadi ofis Investment Bank ke atau UBB Amanah
Desa Seri Hartaman bermakna dia ada office di situ lah tuan-tuan. Tapi dia ni basically dia berpusat di Labuan ya. Jadi ada satu orang lagi pengarah itu perempuan juga. Yang tadi CEO parent dia, CEO UBB Amanah, kena tipu dengan ini, didakwa kena tipu dengan Razlan. Razlan ni CEO UBB Investment Bank. Membuat pembayaran yang salah kepada ilmu. Itu tadi. Universiti Ilmu dinilai. Di mana pada hari ini CEO universiti itu juga didakwa. Dan pada hari ini juga ada satu lagi berita. Ada satu perempuan lagi, pengarah atau apa lah. Dia ada jawatan juga berkaitan dengan ini juga. Dia juga dituduh juga di mahkamah hari ini tuan-tuan. Kerana antara lain pecah mana lah. Pengubahan wang haram dan sebagainya. Jadi bermakna hari ini ada 3 orang lah yang dituduh. Dalam kes yang berkaitan. Jadi kalau macam ini bermakna UBB Amanah kehilangan 139.89 juta lah. Tuan-tuan. Ini semua berlaku baru-baru ini je. Baru tahun lepas. Kemudian ada berapa 50 transaction yang mencurigakan dia tak lapor bank negara. Itu 2024-2025 baru juga. Jadi ada 10 juta. Jadi UBB Investment, UBB Amanah ni siapa yang punya kan? UBB Amanah, sekejap tuan-tuan saya cek ya. UBB Amanah. Owner. Kalau di sini dikata UBB Amanah Berhad is collectively controlled. 50% ownership by CEO Aida Osman, Director George Varugis, and the children of Datuk Sri Syamir Kumar Nandi. Itu dia tuan-tuan. Aida, George Varugis, Sultan Nandi, Akasnel Nandi, iaitu anak-anak kepada Datuk Seri Syamir Kumar Nandi. Dan juga termasuk bapanya. Itu antara lain lah dia kata siapa pemilik dia. Jadi pemilik UBB Investment Bank pula siapa kan? Ini saya Google aja lah tuan-tuan lah. AI. Betul tak betul saya tak tahulah. Tapi biasanya AI ni biasanya betul lah. Cuma kadang-kadang mungkin kurang tepat juga. UBB Investment Bank dimiliki sepenuhnya oleh UBB Amanah. Pengurusinya Azmi alias MD Aida Azura. Antara lain lah. Itu antara lain lah tuan-tuan. Tapi ada saya search juga, dia kata ini sekejap saya tengok tuan-tuan lah. Kalau board dia UBB Amanah ni, board dia sebab ni public listed company tuan-tuan lah. Chairman Azmi Alias, Director dia Devan Iyavu, lepas tu George Varugis, lepas tu Aida Osman.
Alamatnya Galeria Hartamas, Desa Seri Hartamas. Kemudian itu UBB private UBB private di Seri Hartamas. Lepas tu UBB Investment Bank Limited, dia di Jalan Merdeka, Labuan Kemudian UBB Amanah Labuan di Jalan Merdeka, Labuan juga. Jadi siapa pemilik sebenar tu tadi yang atas kertas lah tuan-tuan Tapi kadang-kadang korporat di Malaysia ni tak semestinya atas kertas pemilik sebenar sepenuhnya. Kadang-kadang dia pegangkan untuk orang lain tuan-tuan. Dia pegangkan untuk orang lain. Kadang-kadang lah. Sekejap saya tengok lagi. Sebab tadi saya memang ada tengok. Ada somebody lah yang ada kepentingan. Ini dia. Laporan The Age Malaysia Saya tak boleh nak cakap sebarangan tuan-tuan. Memang tadi saya dah tengok. Pagi tadi saya dah check lebih kurang lah. Saya dah tengok lah apa semua. Tapi saya kena check lagi sekali. Double check. Sebab ini melibatkan kes berprofil tinggi. Orang elit, orang kaya, orang yang banyak duit tuan-tuan. Okey, dia kata, ni The Age Malaysia tuan-tuan The Age Malaysia ni berita baru ni juga ni. Berita bertajuk Primus takes Securities Commission to court over investigation into UBB Amanah subscription for its preference shares. 18 Ogos 2026. Tuan-tuan, 18 Ogos. Baru dah ni, 18 Ogos. Sekejap tuan-tuan nak tengok kalender sekejap. Hari semalam lah, berita hari semalam tuan-tuan. Berita hari semalam, The Age Malaysia. Primus mengheret Suruhanjaya Security ke mahkamah kerana menyiasat ini UBB Amanah subscribe saham. Jadi panjanglah ceritanya, panjang lah tuan-tuan Panjang ceritanya. Berita baru semalam. Siasatan Suruhanjaya Security Malaysia yang sedang berjalan terhadap Primus Equities and Assets Sdn Bhd, iaitu yang mana ia 80% dimiliki oleh UBB Amanah Berhad, telah ditangguhkan sementara.
pada hari Isnin 3 Ogos bulan ini juga, di mana Mahkamah Tinggi telah memberikan primus interim stay. Interim stay sebab Suruhanjaya Security siasat primus. Primus bawa Suruhanjaya Security pergi mahkamah. Mohon mahkamah menghalang Suruhanjaya Security menyiasat primus. Di mana Suruhanjaya mahkamah keluar keputusan 3 Ogos hentikan siasatan. Suruhanjaya Security hendaklah hentikan siasatan. Untuk sementara waktu ni hentikan siasatan. Di mana Suruhanjaya Security pula buat rayuan perkara ini di mahkamah juga. Nak meneruskan siasatan juga. Macam itu, tuan-tuan. Ini tadi berkait-kait lah tadi. Yang dinilainya, yang tamahnya, yang razelannya, apa semua. Jadi, adalah hujah-hujah kedua-dua belah pihak tu saya tak sempat nak baca dah, tuan-tuan. Panjang sangat. Panjang sangatlah. Di mana antara lain Primus cakap ini bukan bidang kuasa Suruhanjaya Security. Ini adalah bidang kuasa, ini di bawah perkara apa ini? Akta Amanah. Adalah hujah-hujah dia, tuan-tuan lah. Sekarang siapa yang memiliki UBB Amanah? Who owns UBB Amanah? Pengurusi dia adalah bekas pegawai kanan SPRM, Datuk Azmi Alias, yang mengambil alih jawatan itu daripada bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik. Menurut carian di website ROC Companies Commission of Malaysia lah, SSM minta maaf. UBB Amanah sekarang ini ada 6 orang pemilik saham, iaitu Fintech Sigma Technologies 20%, VASN International Private Limited 10%, M5 Capital Venture Sdn Bhd 20%, Prenamic Sdn Bhd 20%, Great Sovereign Sdn Bhd 20% dan New Pixel Sdn Bhd 10%. The shareholders' names are different from those in the October 2025 filing. Pemilik saham itu berbeza dengan apa yang difailkan pada 2025. Kalau menurut SSM. Kalau menurut itu tadi The Age. Di mana? Itu 2025 lah. Tapi yang SSM yang terbaru yang saya sebut tadi. Kalau yang dulu punya dia kata, pemilik saham dia adalah Great Sovereign Sdn Bhd, Prenamic Sdn Bhd, former Penang Bar Committee Chairman Datuk Muralidharan M. Navaratnam, former Malaysian Bar President Datuk George Varugis, and Eurasia Financials Private Limited. Tiap-tiap seorang daripada mereka memiliki 20% saham. Manakala, itu yang lama, tuan-tuan lah. Itu yang lama. Yang terbaru ini, pemilik saham yang terbaru ini menunjukkan M5 Capital Venture. Ikut filing Februari 2026. Yang tadi tu 2025. Yang 2026 ni SSM, kan? Antara pemilik saham dia M5 Capital Venture yang dimiliki oleh Datuk Seri Farhas Wafa Salvador 27.78%. Lepas tu M5 South Sea Sdn Bhd 44.44% dan Sultan Muhammad kelima of Kelantan. Tengku Muhammad Farid Petra Ibni Tengku Ismail Petra 27.78%. Ini saya baca The Age Malaysia, tuan-tuan dah. Bagaimanapun,
The latest filing with CCM does not reveal the names of M5 Capital Ventures shareholders. Bagaimanapun, yang terbaru ini di SSM itu tidak memberikan nama pemilik saham M5 Capital Ventures. Pemilik saham dia tak beritahu. Tapi M5 Capital itu, according to a February 2026 CCM filing, was owned by Datuk Seri Farhas Wafah 27.78%. Sultan Kelantan pun 27.78%. M5 Sausi 44.44%. M5 Capital Venture was formerly known as Avisa.com. Selain Berhad, Farhas had joined the company's board on April 21st, 2025. Dia baru lagi join M5 itu pada 2025. The other director is former Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit. Mampu. Director General Datuk Seri Dr. Yusof Ismail. And it also names lawyer Aswat Ramakrishnan as its secretary. Yusof Ismail may be widely known as the director who sits on the board of few listed companies such as Runhill Utilities Berhad, Green Packet Berhad, and Awan Biru Teknologi Berhad. The lawyer Aswat, meanwhile, was previously the independent non-executive director of NextG Berhad, formerly Datasonic Group Berhad. When he resigned amid a boardroom tussle at the government technology contractor, Aswat has separately represented Farhas in a defamation suit against former UMNO Information Chief Hisham Jalil. UBB Amanah MD Aida Osman, Director George Varugis, and Datuk Seri Shamir Kumar Nandi's children, Shweta Nandi and Akash Nail Nandi, collectively control 50% of the cash trust company. Shamir is a director of Neonic Pixel and Great Sovereign, two of which own 10% and 20% of UBB Amanah, respectively. He also owns 28.89% in Turia Berhad, the company which owns Wisma Chase Perdana in Damansara Heights. Itu dia, tuan-tuan. Itu yang dilaporkan oleh The Age Malaysia lah. Saya tak nak ulah lebih-lebih lah, tuan-tuan. Yang banyak disebut oleh Rafizi Ramli tu Farhas kan. Yang kata Rafizi, Nurul Izzah jumpa Nurul Izzah bersama Saifuddin Nasution. Jumpa Rafizi, ajak Rafizi masuk. Fikir balik nak lantik Rafizi sebagai timbalan presiden lantikan. Sebab apa? Sebab mereka bertiga nak lawan Farhas dengan Ramadan kan. Jadi Farhas ini profil tinggi jugalah. Ada macam-macam tuduhan yang dibuat kat dia lah kan. Tuan-tuan, saya pun tak tahulah betul atau tak betul. Betul tak betul saya tak tahulah tuan-tuan. Ada kata dia ada private jet. Macam-macam lah orang cerita pasal Farhas ni. Saya tak tahu betul atau tak betul. Cuma yang saya cerita pada hari Rabu ini adalah berita korporat. Yang kita nampak ialah Razlan, bekas CEO UBB Investment Bank Labuan, didakwa menipu 139 juta. Lepas tu dia menasihatkan siapa tadi perempuan tu, Aida atau siapa kan, UBB Amanah untuk membuat pembayaran. Dia kata Peguam Kasim dah kata boleh buat bayaran 139.89 juta. Jadi UBB Amanah pun bayar. Walaupun firma guaman itu tidak seperti kata sebegitu.
Dia bayar pada siapa? Kepada ilmu tu tadi. Ilmu higher education. Saya berhadkan nilai itu. Universiti apa saya tak tahulah tuan-tuan. Jadi ilmu tu pula kalau tuan-tuan tengok berita ini hari. CEO itu pun ilmu ELMU. Ilmu higher education CEO of private university inilah charge over 6.56 million CBT. CFO minta maaf. Not Aini Arifin. Berita hari ni tuan-tuan, 55 tahun. CFO, Not Aini Arifin dituduh menyalahgunakan dana. Pecah amanah. 6.56 juta. Not Aini Arifin. Jadi Not Aini Arifin siapa? CFO. Macam mana dia boleh menyalahgunakan, boleh pecah amanah kalau betul tuduhan tu? Sebab dia CFO, dia yang tanda tangan cek, dia yang keluar masuk duit. Dia yang duit ni pindah mana. Dia CFO, Chief Financial Officer, tuan-tuan. Memang kau perak macam tu. Kalau duit tu aliran tak betul, masuk akaun sendiri atau bayar custom, tak sepatutnya bayar yang apa-apa yang bukan-bukan, dia lah kena dakwa. Memang macam tu. Sebab dia yang tanda tangan cek. Dia ketua pegawai kewangan. Kalau ketua pegawai kewangan tak tanda tangan cek, mana cek duit boleh keluar? Kalau dia tak tanda tangan surat mengarahkan bank transfer duit, mana bank boleh transfer? Tak boleh, tuan-tuan. Biasanya memang 3 orang lah. 1 orang tak boleh transfer. Biasanya executive director, CEO dengan CFO. Itu biasa-biasalah pengalaman saya kerja bank 20 tahun. Macam itulah praktis dia, tuan-tuan. Macam itulah praktis dia. Executive Director, Chief Executive Officer dengan Chief Financial Officer. 3 orang ni yang kena tanda tangan untuk pindahkan duit. 1 orang tak ada, tak boleh. Dia mesti 3 ada. Kalau 2 je, tak boleh, tuan-tuan. Ni mesti 3 ada. Bukan kata satu orang daripada 3 je. Dah cukup tak? Dia mesti 3. Itu cara-cara pentadbiran korporat, tuan-tuan. Macam sekarang, saman YNDB terhadap Najib dan 7 yang lain kan. Menuntut ganti rugi 5 point berapa bilion dolar kan. 5 point berapa bilion dolar dah jadi 20 bilion ringgit lebih kan. Yang disama oleh YNDB dalam mahkamah pada hari ini sedang berjalan, tuan-tuan. Najib dan 6 atau 7 yang lain. Asalnya yang dituduh itu 21. Tiba-tiba tuan-tuan tengok berita 2 hari lepas apa? Sarul, CEO. Dia tak tahu kenapa nama dia digugurkan. Dia tak ada pakat-pakat dengan YNDB. Dia tak ada kenyit-kenyit mata. Tak ada buat apa-apa pakatan belakang tabir dengan YNDB. Tiba-tiba nama dia digugurkan. Begitu juga Radi Muhammad, CFO YNDB. Tiba-tiba baru minggu lepas digugurkan. Tak didakwa. Itulah keadilan zaman ketimbang, tuan-tuan. Itu nama dia, keadilan di zaman ketimbang. Kalau CEO tak ada tanda tangan, kalau CFO tak ada tanda tangan, mana duit 5 bilion dolar Amerika tu boleh keluar? Tak boleh, tuan-tuan. Dia mesti 3 orang tanda tangan. 3 tanda tangan baru boleh. Bukan setakat tanda tangan, kena cop rasmi tu lagi. Kena cop rasmi pula lagi, tuan-tuan. Tanda tangan aja tak cukup, dia kena cop rasmi tu. Dah cop rasmi kan? 3 orang tanda tangan, baru bank boleh laksanakan arahan itu. Tapi dalam YNDB tu tengok. Executive Director tak didakwa. CEO tak didakwa. CFO tak didakwa. Saudara-saudara Najib yang didakwa, saudara-saudara Nek Faisal yang didakwa. Nek Faisal tu dah lari pergi mana? Nek Faisal tu Chief Investment Officer. Chief Investment Officer, dia boleh recommend aja, tapi dia tak boleh transfer duit, tuan-tuan.
Chief Investment Officer dia recommend kita labur sini, kita labur sini, kita labur sini. Saya dah buat kajian ni, sini boleh, sini boleh, sini boleh, ini berapa banyak boleh ini. Dia recommend. Recommend kepada management, dia recommend kepada board. Tapi dia tak boleh tanda tangan nak pindah duit. Yang boleh tanda tangan pindah duit macam saya cakap tadi 3 orang itu. Executive Director, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer. Tapi orang-orang ini tidak didakwa dalam KYDB. Tapi kalau dalam kes yang ada berkaitan dengan Farhas, kan? Tuan tengok. CFO, Nur Aini Arifin, 55 tahun, didakwa. Pecah amanan 6.56 juta. Nah. Kemudian ada seorang lagi lah perempuan yang didakwa. Sekejap tuan-tuan, kalau saya tengok sini sekejap. Ada satu lagi perempuan lah. Bermakna satu lelaki, 2 perempuan lah hari ni. Semuanya ada kena-mengena lah. Yang 2 tu dia ilmu lah. Universiti swasta kan, IPTS. Yang satu tu tadi lah. UBB Investment. Sekejap tuan-tuan. Yang perempuan tu lagi seorang tu, tak silap saya dia IPTS punya orang jugalah yang didakwa tu. Tak jumpa pula sebab tadi pagi saya dah study banyak juga ada benda tu. Tapi saya tak catat tuan-tuan. Saya tak catat. Jadi nak cari balik dah tak sempat lah. Sekejap kita tengok kalau ada. Di Malaysia Gazette. Ni Nurliza. Malaysia Gazette ada tuan-tuan. Nurliza Tajuddin. Malaysia Gazette News Pengarah Energy Eco Berhad Nurliza Tajuddin didakwa lagi hari ini. Dia didakwa menerima sebanyak 13.45 juta ringgit melalui beberapa akaun bank peribadi dan sebuah syarikat dalam tempoh hampir 3 tahun, membabitkan 10 pertuduhan pengubahan wang haram. Nurliza 54 tahun yang berbaju kurung dan berturun gelap kelihatan tenang ketika kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, Suzana Husin. Pengarah Energy Eco Berhad itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua pertuduhan berkenaan. Oh, ini Nurliza ni, Nurliza Tajuddin dia pengarah Eco Energy tuan-tuan Sekejap. Di bawah pendauraian Nurkis Dini Kamarul Abram menyertai pendakwaan. Pengarah Energy Eco Berhad itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua pertuduhan berkenaan. Ini saya tak tahulah kena mengena atau tidak lah. Tapi dia hari ni masuk berita dia didakwa lah. Eco Nurliza Tajuddin. Datuk Nurliza Tajuddin 54, pengarah syarikat Energy Eco Berhad, mengaku tidak bersalah atas 10 pertuduhan menerima wang haram 13.4 juta serta pertuduhan pecah amanah terdahulu yang turut melibatkan tokoh kewangan Islam Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Oh, ini tak ada kena-mengena lah tuan-tuan. Ini kes lain lah. Ini dia dengan Daud Bakar. Dulu pun dah dituduh dengan Daud Bakar. Hari ini dituduh baru lagi. Jadi ini nampaknya tak ada kena-mengena dengan UBB lah. Tak ada kena-mengena dengan itu ilmu higher education. Dia ini adalah pengarah pelaburan
Ini dengan Daud Bakar punya kes lah kot. Sebab sebelum ni Nur Rizal dengan Daud Bakar dia dakwa pecah amanah 10 juta. Hari ni Nur Rizal didakwa pula pengembang wang haram 13 juta. Tak ada kena-mena lah maksudnya. Jadi itu yang terbaru lah tuan-tuan. CFO Ilmu Higher Education didakwa. Dia didakwa itulah pecah amanah. Sebab CFO yang boleh pindah-pindah duit ini. Adakah CEO didakwa? Saya tak pastilah. Mungkin maksudnya dia tipu CEO, CEO pun sign. Dia tipu executive director pun sign. Kan? Tapi rupa-rupanya duit tu dia ambil. Macam tu mungkin saya cakap. Jadi dua lagi tak didakwa, jadi saksi pendakwaan lah mungkin. Dia lah yang didakwa sebab duit tu masuk akaun dia atau dia yang ambil atau apa. Mungkinlah tuan-tuan, saya tak tahu detail lagi. Cuma saya nak beritahu kalau apa-apa berlaku kehilangan wang apa penyelewengan apa, memang si CFO yang bertanggungjawab. Bukan macam KYNDB Radi Muhammad tidak dipertanggungjawabkan. Dah sampai separuh masa perbicaraan, dah separuh jalan, nama Radi Muhammad digugurkan. Berita 2 hari lepas, Syahrul Azhar tak tahu kenapa dia digugurkan. Dia CEO. Inilah keadilan di zaman ketimbang, tuan-tuan. Jadi kita ada banyak berita lah, tuan-tuan. Ada berita Alam Maritim direman oleh SBRM, ditahan oleh SBRM. Alam Maritim ni berkaitan juga dengan tabung haji Marine. Cerita besar ini, tuan-tuan. Kemudian berita minggu depan dia marah Corp CEO lah. Dia arahkan membuat bayaran berapa juta lah. Ini tahun berapa. Baru-baru ni jugalah, baru 2-3 tahun ni. Itu antara berita korporat lah, tuan-tuan. Kita ada banyak lagi berita politik tanah air. Banyak lagi berita politik tanah air, tuan-tuan. Tapi kita pergi pada berita korporat dulu sebab dia melibatkan duit. Macam TH Marine tu. Dia salah satu daripada 14 syarikat yang didakwa rugi. Dalam RCI tabung haji kan. Tabung haji Marine. Salah satu daripada 14 yang didakwa rugi. Yang Mujahid cakap lebih 9 juta per deposit tabung haji tu makan duit haram, makan hibah haram. Yang ditegur oleh Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kan. Kenapa Mujahid cakap hibah tu haram? Sebab rugi. Kenapa rugi? Ada 14 syarikat yang rugi. Nombor 1 sudah tentulah FGV. Unrealized loss lebih 1 bilion. Itu nombor 1, tuan-tuan. Tapi dia bukan ada satunya, dia ada 14. Salah satunya TH Marine. Dia ada banyak Al-Raudah apa semua dah kan. Al-Raudah apa tu, tabung haji heavy engineering kan. Banyak, ada 14. Salah satunya TH Marine. Dia ada kapal. Offshore support vessel. Kapal sokongan. Luar pesisir. Berita besar juga ni. Alam Maritim. Mana kena-mengena semua tu. Macam tadi Nur Rizal Tayudin tu dia tak ada kena-mengena dengan UBB. Investment Bank, tuan-tuan. Nur Rizal Tayudin tu dia dengan Daud Bakar tu. Tan Sri tu. Tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan, tuan-tuan. Cuma CEO UBB Investment Bank itulah Razlan. Dia didakwa menipu Aida. Aida tu CEO UBB Amanah. Parent dia. Kemudian CFO IPTS tu, Ilmu Higher Education tu, didakwa juga hari ni. Pecah amanah. Tuan-tuan. Jadi
UBB ni, UBB Investment Bank ni dimiliki sepenuhnya oleh UBB Amanah. Jadi siapa yang memiliki UBB Amanah tu? Dia ada bertukar ganti lah tuan-tuan. Yang lama nama segini, yang baru nama gini. Itu tadi kalau saya baca DH Malaysia, kalau dia kata yang baru, yang terbaru, itu maknanya M5. Nah, M5 tu antara lain dimiliki oleh Farhaj. Lepas tu antara lain saham dia dimiliki oleh Sultan Kelantan. Lepas tu saham lain lagi M5 apa benda. Dia M5 kan, yang antara lain dimiliki oleh Farhaj. Lepas tu M5. Lepas tu Sultan Kelantan 27 tadi, 27%. Farhaj 27. Jadi dah 54 kan. 54 balance ada lagi 46 macam tu lah. Lebih kurang lah tuan-tuan. Lebih kurang lah 50 lebih tu M5. Tapi mungkin benda tu ada bertukar tuan-tuan. Corporate ni kan bila-bila dia boleh jual, bila-bila dia boleh beli, bila-bila dia boleh masuk, bila-bila dia boleh keluar. Yang penting dia ada duit. Yang penting dia ada kuasa. Jadi ada berlaku penyalahgunaan, penyelewengan kuasa atau apa, saya tak tahu. Cuma saya cakap tadi, antara lain dah pergi mahkamah baru ini, Primus kan. Primus sedang disiasat oleh Security Commission. Primus bawa pergi mahkamah, menghalang Suruhanjaya Security menyiasat pada dia. Dapat interim stay. Tapi Suruhanjaya Security buat lagi rayuan nak siasat juga. Tuan-tuan. Jadi Primus ni apa kena-mengena pula kan? Primus Security Commission. Itu berita hari semalam lah. Primus takes SC to court over investigation into UBB Amanah. Yalah. Primus tu dia ada kena-mengena jugalah dengan UBB Amanah. Mana ada kena-mengena jugalah dengan Farhaj. Macam mana kena-mengena tu complicated lah tuan-tuan. Saya tak sempat lah nak check. Nak buatkan dia punya tu. Rangkaian tu. Kalau kata Malaysia kini hari semalam, Primus versus Securities Commission, the limits of regulator. The state therefore puts the Securities Commission investigation into the transaction between Primus and its majority shareholder UBB Amanah on hold. Primus ni, pemilik saham majoriti dia adalah UBB Amanah. Jadi itu antara lain lah. Yang ada kait mengait lah tuan-tuan. Kait mengait cara betul ke cara tak betul saya tak tahu. Wallahualam. Yang banyak orang cakap Farhaj ni tiba-tiba dah jadi kaya-gaya. Sejak Anwar jadi Perdana Menteri. Sebelum Anwar jadi Perdana Menteri, dia tu tak kaya-gaya. Tiba-tiba Anwar jadi Perdana Menteri, Farhaj kaya-gaya. Kata orang. Saya tak tahu betul tak betul. Saya tak pernah jumpa Farhaj. Saya tak tahu berapa kekayaannya. Ada orang cakap dia ada private jet atau apa, saya tak tahu. Tapi banyaklah dikata orang tuan-tuan. Sebab saya ni tak berjalan di koridor kuasa. Jadi saya memang tak tahu. Tapi banyak yang dikata orang dan antara yang bercakap itu Rafizi. Betul tak betul saya tak tahu. Kalau Rafizi cakap tu tak betul, patutnya Farhaj sama Rafizi. Sepatutnya lah yang saya faham. Kemudian Rafizi cakap, Nurul Izzah dengan Saifuddin Nasution datang berjumpa dengan dia, ajak dia kekal dalam PKR. Dia akan dilantik sebagai timbalan Presiden lantikan. Untuk apa tanya Rafizi? You dah menang, sudahlah kan. I dah kalah, sudahlah. You carry on lah kan. Tapi Nurul Izzah tak nak. Dia nak Rafizi ada sama-sama dengan dia. Dia nak dia 3 orang nak lawan Farhaj.
Sebab dia cakap kalau Farhan ni tak dilawan, nanti idealisme reformasi dalam PKR tu hancur lebu. Jadi Farhan dengan Ramadan mesti dikalahkan. Untuk kalahkan mereka, Nurul Izzah dengan Saifuddin Nasution perlukan bantuan Rafizi. Tapi Rafizi enggan memberi bantuan. Sebab Rafizi cakap, Saifuddin, you Menteri Dalam Negeri. You tangkap je lah kalau ada masalah, ada dia buat salah. Saifuddin cakap tak boleh. Anwar tak benarkan ditangkap. Kalau Anwar benarkan, dah lama ditangkap. Tapi Rafizi cakap dengan Nurul Izzah, kalau macam tu, you beritahu je lah apa-apa you, supaya tangkap Farhas. Tapi nampaknya Nurul Izzah pun tak boleh nak minta izin dari papanya untuk menangkap Farhas. Dia tetap juga nakkan bantuan Rafizi. Sedangkan bukan Rafizi itu yang Perdana Menteri. Jadi seolah-olahnya Nurul Izzah dengan Saifuddin minta bantuan Rafizi untuk menekan Anwar, untuk mengambil tindakan kata Farhas. Di mana Rafizi tak nak bagi bantuan itu. Tuan-tuan. Jadi Sanjit Kordio, anak Karpal Singh, dah cakap rasuah zaman Anwar Ibrahim ni lagi membarah, lagi teruk. Contohnya macam SPRM, Azam Baki. Contohnya macam korporat mafia. Sanjita Kordio sebut dalam dewan tu di PICC tegang-tegang cakap. Jadi apa kena mengena korporat mafia dengan Farhas, saya tak tahu. Itu saya tak tahu apa kena mengena dia. Saya tak tahu apa kena mengena dia. Cuma Rafizi memang banyak cerita lah yang korporat mafia ada kena mengena dengan Ramadan ke apa ke. Saya tak, 9 juta ke apa. Betul tak betul saya tak tahu. Ini zaman ketimbang tuan-tuan. Ini zaman ketimbang. CEO YDB, CFO YDB yang pindahkan duit sana sini sehingga mengakibatkan the so-called kerugian kepada YDB sebanyak $5 bilion Amerika. CEO, CFO tak didakwa. Kemudian YDB mendakwa dia kerugian $5 bilion. Bermakna $5 bilion dah ada 20 bilion ringgit lebih kurang lah kan. Tapi kalau tengok harta YDB pada hari ni dah lebih 70 bilion ringgit, tuan-tuan. YDB mendakwa dia kerugian 20 bilion ringgit. Tapi kalau tengok balik semua harta YDB, termasuk yang dah dapat balik apa semua, campur-campur harta ni, ada 70 bilion ringgit lebih. Jadi, nak kata YDB rugi, tak rugi juga. Sebab dia ada 70 bilion. YDB cakap rugi 20 bilion. Itu panjanglah cerita tu tadi. Itu tak panjang cerita tu. Betul tak betul rugi 20 bilion? Yang dah dapat tarik balik berapa belah bilion? Atau YDB semua berapa puluh bilion? Termasuk Edra Energy itulah. Edra Energy aja dah lebih 40 bilion nilai dia tuan-tuan. Harta YDB. Habis yang dah dapat tarik balik apa semua dah berapa puluh bilion. Yang kerajaan USA hantar, kerajaan Singapura hantar apa semua pulang balik berapa puluh bilion. Kira 70 bilion lebih. YDB cakap dia rugi 20 bilion lebih. Panjang cerita tu. Serupa juga macam Alam Maritim dengan tabung haji Marine. Panjang cerita tu tuan-tuan. Jadi kita nak pergi lagi kepada kenyataan Kuah Kiasung, bekas ahli Parlimen Petaling Jaya yang mempersoalkan Jayakumar punya kes siasatan. Kemudian kenyataan terbaru Larry Seng. Kenapa dia keluar PKR masuk PBM? Yang kita tahu Xavier Jayakumar keluar PKR dulu, masuk PBM, hari ni keluar PBM masuk PKR balik kan? Larry Seng semalam dah keluar kenyataan. Kenapa dia keluar PKR masuk PBM? Zaman Muhyiddin dulu 2021 tuan-tuan. Sama macam Xavier Jayakumar keluar PKR masuk PBM 2021. Sebab apa? Menurut pandangan Larry Seng. Di samping itu berkenaan dengan PRN Melaka lah tuan-tuan.
PRN Melaka dan asam pedas Mak Leha yang diungkapkan oleh Saifuddin Nasution hari semalam. Asam pedas Mak Leha. Ini ada cerita panjang tuan-tuan. PRN Melaka, asam pedas Mak Leha. Cerita panjang kita sambung dalam video berikutnya. Sekian. Terima kasih.